Ustaz, kenapa ya waktu Zuhur dan Asar kita kena baca slow, bila subuh, Maghrib, Isyak kita kena baca kuat? Kenapa ya? Baik, perbezaan bacaan kuat iaitu dalam istilah bahasa Arab dipanggil jahar dan perlahan dipanggil sir. Dalam solat sebenarnya datang daripada cara baginda Nabi SAW mengajar dan mengamalkan solat. Para sahabat melihat cara baginda solat, lalu mereka meriwayatkannya dalam hadis baginda SAW. Sumber utamanya ialah sunnah Nabi dalam hadis yang mengatakan bahawa sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Solat malam dibaca kuat. Solat subuh, Maghrib, Isyak disunatkan bacaan kuat kerana pada waktu malam lebih sunyi. Zaman Nabi SAW, zaman dahulu, tiada lampu dan suasananya sangat tenang. Bacaan kuat membantu makmum mendengar ayat dan juga pergerakan imam. Yang kedua, supaya makmum dapat belajar Al-Quran. Para sahabat belajar bacaan Al-Quran daripada Nabi SAW ketika solat berjemaah. Yang ketiga, menghidupkan suasana ibadah pada waktu malam dengan bacaan kuat, memberi kesan lebih khusyuk dan menggerakkan hati. Solat siang dibaca perlahan iaitu disunatkan pada solat Zuhur, Asar. Disebabkan pertama, waktu siang biasanya bising, orang bekerja, bergerak, bercakap. Jadi bacaan kuat tidak begitu memberi kesan. Yang kedua, ianya memberi ruang kepada setiap orang membaca sendiri. Makmum boleh membaca Al-Fatihah dengan lebih fokus. Yang ketiga, inilah cara yang diajar Nabi SAW. Para sahabat meriwayatkan bahawa Nabi SAW membaca perlahan pada waktu Zuhur dan Asar dan kuat pada subuh, Maghrib dan Isyak.